Okay, so video sebelum ni kita buat unboxing. So jenama yang kita beli adalah Tainew nama dia. So kami beli adalah dengan spesifikasi dia 3.5 kilowatt. Lepas tu maksimum dia boleh pergi ke 16 ampere lah. So kalau ikutkan ini adalah model yang paling kecil sebab dia 3.5 kilowatt. Dia ada 7 kilowatt dengan 22 kilowatt, tapi harga berbeza lah. So kami ambil ni, kami boleh adjust ampere dia sampai 16 ampere. So jom kita tunjuk macam mana nak guna pakai untuk Tainew portable charger ni. Ok, so apa yang penting adalah untuk kita pakai portable charger Tainew ni adalah Smart Life ni. Jadi untuk kita pantau ataupun gunakan Tainew ni, kita boleh monitor dia pakai Smart Life. So bila kita on je Smart Life ni, dia akan suruh login pakai Google ataupun pakai Apple ataupun Android lah. Tapi kami pilih Google sebab lagi mudah. So lepas dah buat login tu, dia akan keluar macam ni. So nanti dekat sini dia akan terus auto detect EV charger. Tapi sebelum daripada tu, bila dia dah detect EV charger ni, kita punya portable tu pun kita kena connectkan dengan wifi yang berdekatan atau wifi yang available. So jadi bila wifi available tu dah connect dekat portable tu sekali dengan apps, barulah kita boleh start pantau dia punya charging lah. Tapi kena ingat kat sini, sebabkan kami punya tu adalah 3.5 kilowatt dan 12 ampere. Jadi itu adalah maksimum 16 ampere. Okay? Jadi itu adalah maksimum. Tapi walau macam mana sekalipun, dekat sini kita boleh adjust sebenarnya current charging kita. 12 ampere boleh naikkan sampai up to 16 lah. Tapi bila kami dah buat testing, dia tak boleh naik sebab mungkin 16 ampere ni ataupun 12 ampere yang currently kami pakai ni, sebab dekat wall charger kami dah memang set 12 ampere. So jadi dia tak boleh naik lagi lah. So jadi kalau kata dekat wall charger anda tu dia tak boleh naik, jadi mungkin disebabkan oleh maksimum kapasiti dekat wall charger tu memang 12. So jadi kami dah adjust tak boleh. Walaupun kami punya sebenarnya boleh adjust sampai ke 16. Mungkin dekat plat lain yang lebih tinggi dia punya ni, mungkin boleh pergi 16 lah. So kalau ikutkan kat sini, sebabkan dia 3.5 kilowatt dan 12 ampere, jadi charger yang kami dapat cover adalah up to 2.844 kilowatt saja. Dan dia punya ampere pun tak sampai maksimum, dia adalah 11.9 saja. So jadi kami start charging adalah pada 27% dan kami up to nak cover sampai 100%. Dan dengan current ni, dia mengambil masa agak lama, sampai 19 jam untuk fullkan dia. So jom kita tengok contoh macam mana dekat kami pasang. So basically charger yang kami beli ni adalah 12 ampere. Jadi bila 12 ampere ni adalah current charging dia. So itu adalah masa dia 19 jam. Kalau ikutkan dekat sini dia tulis 19 jam lah. Untuk habis 100%? Untuk sampai 100%. So kalau siapa yang rasa nak charging cepat, kena beli lebih lagi ya. Mahal lagi ya daripada yang ni. Okay, so kalau ikutkan kat sini lah, inilah kami punya Tainew punya portable charger. So kami punya ni sebenarnya 10 meter tau. Jadi kalau kepada yang rasa macam panjang sangat, boleh kot adjust ambil dalam 5 meter je. Sebab 10 meter ni agak panjang sebenarnya. Sebab kalau macam Honda, dia charging port dia dekat depan. Jadi bila charging port dia dekat depan, kami ingat kot 5 meter tak cukup. Jadi kami pun ambil dah 5 meter. Jadi pada kami 10 meter terlalu panjang lah. Jadi nanti kalau anda rasa nak ambil yang paling pendek pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, so ni contoh dia. Contoh dia punya
apa kata interface untuk portable charging ni. So nampak tak, direct daripada wall plug masuk kepada portable charger yang dia boleh cover hanyalah 12 ampere. Kami dah adjust dah benda ni, jadi kami tak dapat nak increasekan dia punya ampere dia. Cara nak increasekan ampere dia, tekan dekat sini 3 second dekat current A ni, nanti dia akan keluar kat sini. Kita boleh select berapa ampere yang kita nak. Tapi macam saya cakap, dia bergantung kepada wall charger kita lah, daripada kita punya plug tu. Kalau plug kita mampu 12, dia akan keluar dekat sini 12 saja. Kalau dia mampu sampai 16, dia akan keluar sampai option 16 lah. Lepas tu kita akan select dia untuk dapatkan berapa ampere yang kita nak. Cuma dekat sini macam kami cakap, dia kena connect wireless dulu. Bila dia dah connect wireless kat rumah, baru dia boleh connect dekat application. Kalau dia tak connect wireless, dia tak boleh nak connect dekat application lah. So jadi kita tak boleh nak monitor. The good part is adalah bila kita connectkan dekat application ni, kita boleh tutup dekat application. Kita tak perlu nak tutup dekat plug saja. So jadi dekat application pun kita boleh tutup. Jadi dan dalam masa yang sama kita boleh monitor lah. So jadi perlukan lah untuk kita connect wifi bagi lokasi yang kita nak pasang portable charger ni. Okay, so kami sarankan macam tadi, wire kalau ikutkan 5 meter dah cukup. Macam kami ambil 10 meter lah. Kami ingat pun dia sebab lokasi rumah kami dia panjang ke depan, jadi kami ingat aku dia tak cukup. Rupanya 5 meter pun sebenarnya dah memadai, sebab 10 meter ni lagi panjang sebenarnya. Okay, so seterusnya, okay, dekat sini boleh tengok paparan dia. So tu dia adalah dia punya voltan dia, kilowatt yang masuk. Nampak Okay, jom kita tengok dekat paparan kereta EV pula. Okay, seterusnya kita dah ada dekat dalam kereta. Okay, so untuk kita check berapa kapasiti yang kita dah charge untuk kereta ni, kita tak perlu on keseluruhan kereta pun untuk Honda EN1 ni. So jadi klik sekali. Okay, lepas dah klik sekali, dia keluar paparan ni. Lepas tu klik lagi sekali. So okay, inilah dia. Bila dah klik lagi sekali tu, yang kedua tu dia akan keluar paparan macam ni. So basically kita dah charge sebanyak 97% lah daripada yang kita charge asal dia adalah 27%. So sekarang dah 97%. So semalam kalau ikutkan kita charging tu dia cakap 17 jam. So memang betul lah, sebab 17 jam tu adalah bergantung kepada kapasiti kilowatt yang kita punya wire ataupun kabel charger kita boleh charge. Lepas tu sekali dengan dia punya berapa current ampere yang masuk tu lah. So dekat sini memang kami tinggal lagi dalam 47 minit je. So total dia dah 97%. Okay, so pada kami lah pengalaman ni baru first time. Jadi kalau sesiapa yang nak beli kabel charger, kami nasihatkan belilah ampere ataupun kilowatt yang tinggi sikit lah. Jangan jadi macam kami, sebab kami pun sebenarnya test. Lagi satu nasihat kami adalah kena make sure kabel yang nak dibeli tu kena pandang dari segi single phase ataupun third phase ataupun three phase lah. Sebab single phase lebih sesuai kepada rumah yang meter dia berada dekat dinding macam kami tu. Kami punya tu meter dia ada dekat dinding macam ni. Ni single phase. Tapi kalau let's say kata meter dekat tiang rumah dekat belah depan tu three phase. Jadi kalau three phase, kami galakkan pakailah three phase. Untuk single phase, pakailah single phase. Dia bukan apa, sebab takut elektrik tu loading dia. Bila kita single phase, kita pakai three phase, takut loading dia tu besar, takut dia akan menyebabkan impact dekat bateri ataupun elektrik itulah, dia akan over. Jadi pada single phase, better ambil single phase wire. Third phase, ambil lah third phase wire ataupun single phase pun boleh. Tapi yang single phase janganlah ambil three phase, sebab takut dia tak mampu nak tarik, sebab dia punya kemampuan dia besar. So itu adalah nasihat kami.
So jadi nak beli kabel charger tu pun nak kena tahulah dari segi benda tu. So kalau tanya kami, ni pengalaman pertama. So memang dia adalah 17 jam lah. Last kami charge adalah pada pukul 1 semalam. Dan hari ni sampai hari ni sebab tadi kami unplug, lepas tu kami pakai juga dalam berapa persen, 2% ke 3% macam tu kami keluar. Lepas tu kami pasang balik. So inilah balance dia dan tak lama lagi dah nak lengkap lah tu 100%. Dia sangat slow Jadi make sure rancang perjalanan dan jangan sebarang-sebarang beli wire tanpa mengira cara kita nak gunakan EV car. So last kali bagi kami brand Tineo ni sangat bagus lah pada kami sebab dia the cheapest option dan berkualiti pada kami. So lepas ni kami mungkin akan pasang wall charger pula. So wall charger ni kami akan pasang dekat depan rumah. Jadi kami nak yang tu wall charger kami beli dalam 7 kW lagi besar, lepas tu 32 ampere. So ramai kawan-kawan pun suggest beli kena pakai 7 kW lah kalau wall charger dengan 32 ampere supaya yang tu lagi cepat. Kemungkinan kalau yang ni 19 jam, kemungkinan yang 7 kW dengan 32 ampere kita akan dapat mungkin dalam 8 jam saja untuk charging full charge. Tapi tak apa, itu kita akan cover video yang lain. So untuk Tineo inilah dia So make sure kalau nak beli ada offer dekat Shopee, kita akan letakkan link sekali, nanti ambil lah kat situ. Okey, itu saja. Nanti kita akan sharing lagi perkongsian kami dengan pengalaman menggunakan EV car kami yang baru ni. Kami untuk makluman, kami punya EV car adalah model Honda EN1. Okey, kalau rasa benda ni bermanfaat, boleh share lah pada kawan-kawan. Kalau rasa kalau rasa ada kekurangan, boleh komen. Jadi kami boleh cover lah apa benda yang nak ditanya. So jadi kami mungkin akan cuba jawab. Okey. Terima kasih kerana menonton dan kami harap benda ni dapat membantu pengguna-pengguna lain untuk pilih jenama dan juga kualiti yang terbaik untuk gunakan pada EV kereta anda. Okey, terima kasih.